Orang tua mesti kena mengidoli, orang tua mesti kena jaga budak-budak. Naca telefon, naca TV bahaya kuat kepada budak-budak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa dengan saya pula dalam page Vela San-San Mak saya. Hari ini saya nak khabar, nak sapa di segi budak-budak tengok naca lama, tengok telefon lama, tengok TV lama. Bahaya kuat. Di segi pemberita pada tu baik lah. Ya tu kuat. Budak biasa kau saat ni tu apabila tengok telefon lama, tengok TV lama tu, hak biasa jadi budak tak biasa. Sebab naca, sebab tengok telefon, sebab tengok TV dengan lama-lama. Bahaya ada setengah biasa tu mata nampak, kelih boleh, tengok boleh. Apabila tengok telefon lama, tengok TV lama kat ni tu, mata buta. Lepas tu budak biasa kat ni tu apabila tengok TV lama, tengok telefon lama, jadi budak autistik. ถ้าย้อนเวลากลับไปได้จะไม่ให้น้องดูจอ saya jumpa เลยแม้แต่นิดเดียวค่ะ tak pandai nak kecek dengan bahasa kita. Bahasa manusia kita. Itu pandai. Kecek bahasa yang dia tengok dalam telefon atau TV kat ni tu. Kecek bahasa kata. Atau masa sekarang banyak ke kita mik masa kita kepada telefon. Tak ada ke anak-anak. Jangan anak kita duduk dengan telefon, jangan anak kita duduk dengan TV.